Confirm bagus. Confirm tak kena ambil ubat lagi. Oh. Kita sampai semua tak kena ambil ubat. Oh ya. Untuk lelaki semua. So, korban bengkak kan, dia kencing susah. Dan kena ambil ubat. Tak ambil ubat kena kencing susah. So kena ambil ubat sampai mati. Sampai mati. Saya prostat ada. Saya prostat ada tapi kencing juga. Saya nak stop dengan kencing semua. Kali tahu Kalau prostat tak boleh makan daging, saya diam je. Kalau tak tahu, kena saya makan daging tak kencing. Okey, stop. 1 minit prosedur. Dia Dia masukkan tu skop dan dia dia mati lah dia. kaki saroko tu biasa. Kemudian lah. Berhenti dan bermakan Saya masak sekarang banyak gunakan tomato. Kenapa dia juga? Kenapa juga? Sebab dia makan ubat lah. Ubat tu, kita something. Tunggu besar. Oh, tunggu. Kita minta lah. Mahal sangat. tengok kita punya sakit lah kalau dari serius. Kita ada pada tu selama pakai ubat sampai kita mati. Stop sekali. Anyway, kita apa dia ucapkan pada kepada SU kita, Tuan Haji Haris yang menyediakan semua dan dokumen-dokumen keempat mana yang terakhir lah tahun ni kita adakan suara Yusnan tu jadinya dia khusus haji. Harapkan dia agak-agak sakit dia yang berat buat ni. Tak ada orang lagi nak sorong lah kena angkat. Pejabat siapa saya ada dalam kereta, saya nak cari alamat tak dapat. Handphone kalau kontak berat buat ni. Tak ada orang lagi nak sorong lah kena angkat. Pejabat siapa saya ada dalam kereta, saya nak cari alamat tak dapat. Handphone kalau kontak dan saya bawa Ikat komandan yang Nikah ni tak kuat sikit tu. macam topik lain saya tak tahu kalau semua yang kita utamakan dekat trimester kita. Macam saya semua nasi dekat dia pun. Macam saya reda macam pegawai. Okey, gambar dia. Gambar dia 1/8 2015. Bukan kira kesatuan dah. Itu individu yang cuti. Dari individu. Tak bos. Individu tak kuat. Dia kena suara persatuan tu yang. Oh, tak ada kita Jadi sudah. kita akan tindakan. Kenapa Pahang dapat? Selangor tak dapat. 2 ekar tau. 2 ekar tanah pertanian. Dapat berapa dapat? Dia apa ni Tapi di Selangor ni tanah orang banyak. Tengok Selangor memang banyak tanah. saya buat besar tu. Kat Ijuk Tanah sana, ni kat apa? Spican sana. Tanah apa ni? Tapi dalam tu ada saya buat besar. Saya buat besar. Apa? apalah Rancangan pembangunan. kita di mana-mana kita di wilayah tanah tapi kalau Bukan kira kesatuan dah. Itu individu yang cuti. dari individu. Tak bos. Individu tak kuat. Dia kena suara persatuan tu yang. Oh, tak ada kita sudah. Jadi kita akan tindakan. Kenapa Pahang dapat? Selangor tak dapat. 2 ekar tau. 2 ekar tanah pertanian. dapat berapa dapat? Dia apa ni Make sure ada rekod penserahan kita punya penyerahan pampers kepada keluarga yang menerima. Kita boleh anggap pampers kita baru hantar 1 kotak tapi selepas 2 bulan dia meninggal. Sebaki dia. Sedang mangsa yang lain tunggu giliran tak ada pampers lagi ni. Kita kena ambil serah kepada keluarga B. Boleh tak macam tu? Otak tu memang orang itu macam. Jadi kita tak boleh nak kata minta nak kita rapat ataupun kita bagi pesan kat dia. Kalau tak guna bagi orang lain tak boleh. Itu atas dia punya sendiri punya hati lah. Kalau dia kata nak bagi, kita bagi. Kalau dia tak bagi pun kita dah boleh kata apa. Pasal nama, pada otak tu nama dia. Katakan nama dia Salma. Jadi Salma punya lah. Memang orang lain tak boleh ambil. Jadi itu untuk menghindarkan daripada ini. Kalau kita kira dia bermurah hati untuk memberi itu atau memulangkan balik kepada kesatuan, kita terima. Itu sajalah. Kita tak boleh. Sebelum dia meninggal, kita dah bagi tahu. Kalau kau meninggal, kau bantu perempuan tak boleh. Sakit hati dia. Jadi sedih. Saya kalau ambil Samping untuk sama membutuhkan kita kan. Yang sekarang ialah
mesyuarat ahli dalam kuasa untuk pandangan itu ahli dalam kuasa kita akan dicadangkan pada 14 Februari, 16 Mei, 22 Ogos dan 21 November. Keseluruhan hari-hari ini adalah ke hari Sabtu. Jadi saya minta jika sekiranya mesyuarat ini menyokong tarikh-tarikh yang telah dicadangkan. Satu lagi. Di dalam tempat penggalu adalah satu dipilih untuk mesyuarat agung untuk ahli-ahli yang lain. Betul tak? Mesyuarat agung hanya 2 tahun sekali kan? Ada bawah kali. Ada bawah. 2 tahun sekali kan? Ada. 12 agung. Mesyuarat agung. Item 12 kali. Item Mesyuarat agung tahunan Jun. Mei. 9 Mei. Mei 9 Mei. Ini berita bagaimana Juli Mas 50 tahun. Jadi ada majlis selama dalam tahun depan 2026 ada beberapa majlis. Pertama majlis makan malam yang saya sadang tadi pada 14 November 2026 lama lagi tu. Iaitu peluncuran tabung kebajikan dan pembangunan oleh ketua. Ada siapa yang boleh kita ajar? Ini